Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi ini akan berlangsung pada hari esok. Semua pelajar dijemput untuk mengundi calon pilihan masing-masing. Saya berharap dapat membawa perubahan yang baik untuk mahasiswa dan juga mahasiswa. Jika saya dipilih, saya akan berusaha memperjuangkan hak kebajikan pelajar. Saya juga mempunyai banyak perancangan untuk kampus ini. Saya yakin saya boleh menjadi pemimpin yang baik. Nampaknya pesaing kali ni sengit. Betul tu, ramai jalan yang hebat. Awak, saya nak tanya, apa manifesto awak? Oh, antara manifesto saya ialah menambah kemudahan pelajar, meningkatkan program pembangunan dan juga menjadi suara-suara mahasiswa dan mahasiswi. Cadangan awak dapat menarik juga. Terima kasih. Saya percaya seorang pemimpin perlu mendengar suara pelajar juga. Saya suka dah saya dah bercakap. Dapat ikhlas. Nampaknya ramai orang sokong Saidah tu kan? Oh, betul. Aku rasa aku kalah lah. Kenapa pula? Yelah, semua orang puji Saidah tu. Kempen kan masih belum tamat. Tapi aku tak boleh kalah, Soleha. Aku kena ambil peluang ni. Jadi kau nak buat apa? Aku ada satu idea. Idea apa? Kita bagi sesuatu dekat pelajar untuk sokong aku. Maksud kau? Bagi hadiah, upah, makanan. Tapi kan tu macam membeli kunci. Alah, bukan banyak pun. Ben, nak coklat so? Okay. Hai ya. Dah tahu ke nak undi siapa lagi? Belum pastilah. Kalau awak undi saya boleh belanja awak makan. Bukan tu je. Saya boleh bagi awak top up. Anggap macam tu penghargaan untuk menyokong saya. Macam betul je kan? Alah, jangan risau. Kan siapa tahu pun. Tak apalah. Ramai juga yang kata macam ni. Tak apa, asalkan aku menang. Yes, kau nak tahu tak? Tadi anak dia jumpa aku. Dia macam nak beli undi lah. Aku rasa perbuatan dia tu salah lah. Tapi memang betul ke perbuatan itu salah? Aku takut lah nak laporkan. Habis tu kalau kita tak lapor, sampai bila perkara ni nak berterusan? Betul juga. Tak apa, sebenarnya tadi masa korang dekat kedai tu, aku ada rakam perbualan dia orang tu. Serius lah? Ya, serius, tengok ni. Kau nampak? Lah, terang-terang lah. Ya, nanti kita serahkan pada pihak dasar. Aina, siapa yang menang kami dalam keamanan dengan baik dan sekurang. Ya, saya boleh. Kenapa tenang? Ya, aku yakin aku akan menang. Assalamualaikum semua. Baiklah, sebelum saya umumkan keputusan, saya ingin membuat satu laporan. Laporan apa? Saya mempunyai bukti bahawasanya terdapat calon yang menawarkan habuan kepada pelajar untuk mendapatkan undi. Apa yang awak merepek ni? Saya tak boleh, saya ada bukti rakaman video. Tunjuk. Aku yang bisa kat tu betul. Tak, saya cuma nak menghargai pelajar je. Menghargai atau membeli undi. Baiklah, sebagai ahli jawatan kuasa pilihan raya, saya telah meneliti segala bukti yang ada. Tapi saya tak ada niat jahat pun. Tapi kenapa tak salah ya? Saya juga terlibat membantu Aina. Benda itu tidak ada di masalah lain. Pilihan raya sepatutnya dijalankan secara tulus dan hidup. Jadi setelah saya memiliki segala bukti dan pengakuan yang telah diberikan, pencalonan Aina telah dibatalkan kerana melanggar etika pilihan raya di dalam kampus. Saya terima hukuman itu. Saya minta maaf kerana membantu perkara yang salah. Saya sedar bahawa kemenangan yang diperolehi melalui cara yang salah tidak memberi makna. Kepercayaan tidak boleh dibagi dengan hadiah atau wang. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi, kita perlu menolak rasuah dalam apa jua bentuk. Rasuah mungkin nampak kecil, tetapi kesannya sangat besar kepada masyarakat. Katakan tidak kepada rasuah.